berada di dekat sini 3 kali. 1, 2, 3. Ada laju lah. Oh. Jadi kita akan record. Hello guys. It's V-Vlog. But No, I will it's take our over. vlog, not V. Yelah, for today is our vlog. Dah buat intro, buat intro Oh, kan? boleh. Okay, we buat intro. Tak lah ni you buat lah. Okay. Tadi baru buat intro kan? Welcome back to my channel. Another day, another vlog. So for today's vlog, kita akan buat vlog bersama. Orang yang tempat London, percaya je. Kita akan buat vlog bersama Afika dan juga V. Tuan punya kamera. Okay, the purpose for this vlog because Pika always say to us like macam macam you pun lagi dah macam, so instead of like we keep it macam memories dekat kepala otak dengan mata, why not like kita Capture. record by video. Ya. So korang akan bersama kita orang untuk seharian Kita berjalan di area Kuala Lumpur. play stories, not play story lah, play jadi macam human being. Yap. So sekarang kita orang baru je touchdown. Touchdown kau. Touchdown from Selangor to KL actually. Sangat jauh je. 30 minit lah. Jauh tu naik flight pun lama 3 minit. So sekarang kita orang lapar gila and now it's 3:36 PM. Kita tak makan lagi. Tapi tengok, boleh tengok. So kita akan pergi makan. Pergi mana? Pergi makan mak latang. So for now kita kena jalan 8 minit buat kata Afika melalui Google Maps yang dia tengok tu kan. 8 minit. So jumpa korang dekat sana. Bye bye. Okay, dah ultra wide dah lens. V pasal ultra wide tau sebab kita boleh nampak semua keburukan-burukan Pika. Pika. Yes. So Pika jadi our what we call that? Guide, tour guide. Actually it's supposed to be me, but I don't know the place that she were damn gila lah. Sekarang kita dah sampai tempat kita nak makan tu. Tapi takutnya tempat ni sebab jalan raya kan, okay, lintas. So kita kat Malatang, Jalan Sultan. So I can't wait to. Oh, paling rendah RM9.99. Okay, Pika akan ajar kita macam nak makan. Ya, macam aku. Okay, nak ambil. Oh, mana paling sedap ni? Weh, tangan aku ada satu. Macam mana tu nak ambil? Aduh, tak boleh nak rekod lah. Oh, nak ambil ni Nak ambil ni daging. Okay, kita tengok V Daging ambil. dah habis. Ambil je apa yang ada. Dia ambil ayam. Okay, V ambil Sebelah ayam. apa? Oh, Lamb. Ni cheese tofu ke? Fika ambil. Ni dumpling eh. Biar ambil satu lah. Ni nak ambil. Ambil dua pun. Lepas tu biar ambil ni cheese tofu kan? Tofu. Tofu. Ambil dua je lah. Rasa cukup ke? Untuk hidup? Cukup tak untuk hidup kawan-kawan? Tunjukkan sikit. Dia kat B. Sekejap. Tak lah. Okay, cukup tak? Cukup lah kot untuk hidup tu. Ni saya punya. Ni Nat punya. Pika ni mana? Wah, banyak Pika. Tak tahu nak ambil apa lagi. Aku takut mahal. Okay, ni saya ambil dua fish cake, dua dumpling, satu adono lagi, dan adono ada chicken sikit, and then hot dog. Semua dua. Kau ambil apa ni? Ice cream. Which one? Spicy. Spicy. This one. Okay. Okay, sekarang Nat tengah buat sos dia sendiri. Dan Pika pun sama. Weh, nak try. Dah. Pika, apa korang? Sos korang apa korang buat? Kita tak pernah makan suikia sekali kan? Sana. BBQ tahu nak. Sedap. BBQ tau tak pernah try. Shabu-yaki dah pernah dah. Sedap lah. Cuma ada juga cuma. Apa? Okay guys. Yang ni adalah apa tu? Boleh zoom ni. Okay, yang ni Pika punya. RM18. RM18. Perbezaan RM18. Perbezaan RM15. Ni almost RM19 kan? 18 siapa? 19 lah. V18. Okay, ni Nat punya. Kan, Nat punya pun nampak banyak dah. Ni Pika punya.
Dia ambil Maggi. Sama ke Maggi. Dia ambil macam Yimmy. Okay. Sebab tu kita dah buat sos sendiri. Yang tadi I pergi ambil tadi. I lupa nak record sebenarnya. I free. Dah penuh tangan Ni Pika datang ambil air. Anda di record ya? Anda di record. Okay, korang ambil gambar. Mana phone B? Mana phone aku sudah dalam lagi. Bodoh lah. Korang ambil gambar. Gambar aku dah ni. Bila ambil air. 14 Itu 17 tak besar banyak dia. Mangkuk je besar. Banyak lorong-lorong hitam kot. Lorong kosong ni. Okay guys. RM19. 19. 18 ni. RM18. Okay, this is mine but banyak kosong kot. RM18. Wah, tak rekod. We member tak rekod. Kesian dia. Tak, 18 tau. Not 19. Oh, minggu ni 18. Minggu ni 17. Dan punya? Ini nampak tak ya 17 sikit. Weh, dia pasti jual banyak kosong tau. Tengok ni, compare. Betul yang 14 ni banyak. Sebab ni kot, hotdog mahal kot. Weh, diorang kira macam, weh, banyak mie lah. Weh, mie banyak lah. Weh, ni baru puas makan ni. Banyak karbo je. Kita orang dah habis makan. Perut dah kenyang. Benda ni plastik tau. Belakang kereta lah. Dan ni sekarang tengah hujan. Davi tengah struggle untuk membuka payung. Dan Afika juga struggle untuk membuka payung. Tak, ni kenapa besar? Alhamdulillah kita dah membawa payung. Kuat sikit. Kuat sikit. Akhir ni saya beli kat Patutnya payung. beli seorang satu. Patutnya Pika bawa kat payung. Bola sikit. Tak ada payung. Dia beli terbesar tu. Okay, so sekarang kita nak pergi Pasar Seni. Bye-bye. Cantiknya. Okay guys, now we are here in Pasar Seni after a long journey. Mengah weh. Oh, kat belakang kot. Tapi boleh je masuk sini dulu. Aku dah buat bye. Aku tak tahu. Wow, bestnya. Maybe kita boleh cari kat mana kita nak jalan dulu. Okay, itu saja sedikit footage yang boleh saya record dalam ni. Masuk lagi? Oh itu, okay. Jangan bagi orang lain pakai. Sekarang kita orang berada di Market Hall. Member tadi hampir nak beli pun dia beli. And we get this thing. Korang you know like DJI Pocket kan ada lens tu. Tadi Nat pegang because Nat very good vlogger compared to me tau. And then hilang. I don't think hilang. Mungkin jatuh kot sebab tadi kita jalan kan. Tak, Pika ni tinggal pula Nat dengan payungnya. So, okay, saya sangat relax lah because after using this sheet. So, I think like I redha because I'm not AV tak guna sangat. So, Tapi macam sebab salah lah pula. Tak guna ni. oh, dah kurang dah. Pika positif je. Oh, betul. Relationship ni dengan apa? Dengan boyfriend okey. Ha? Mungkin relationship dengan boyfriend dia okey tapi dengan kawan dia teruk. Relationship dengan all people lah. Alah, tak boleh guna. Sekarang kita orang tengah aircon break. Tapi sekarang kita orang dekat Zagri Cafe. Zagri Cake, I don't know lah. Kau dah dapat dah. Dia dah dapat coklat tu sangat kan. Yeay. So- happy Afika, happy lagi sana tak? we happy also for Afika happy. Yelah. Setelah struggle sikit dengan dengan kamera ni, aduh. Tak syok lah. Lama tak guna kamera ni.
So, Vi makan last kali yo. So, ada orang pun makan. Wow, banyak kedai kat sini. Kita orang kat pasar ni kan. Dah. Suap boleh tak? Let's go. Jom. Jom. Biasa kalebut. Sebab Abi pernah rasa kalebut tau. Dapat tisu. Hi guys. Outfit kita hari ni adalah nak buat apa? Seorang apa? Tudung, pasar, ni Melaka, Nilon. Allah, Nilon, pintu, kasut, TikTok. Gelam pasar seni. Tudung Moon and Stella. Baju Melaka. Skirt. Tak ingat. Pandora. Tadi tu ikut perasan. Watch di pasar seni. Kita Kasut. BO. Bag. Shopee. Bag. Don't remember the brand, okay? My outfit. Diorang tu besar beratas kan? Rambut natural. Kau yang kau palsu. Then this dari Shopee. Uniqlo, Muji, IKEA, Daiso. My seluar daripada Daiso. Uniqlo, seluar Uniqlo, kasut Shopee. Tunjuk. Thumbnail. comel tak kita orang? Intense kat comel. Relax. Relationship. Positif. Bye. Come. Okay, by the way guys, korang ada Kowe? Next. Alright, what Kowe do you have at home? Water filter. Okay, pernah check out tak kita punya Kowe P-Series air conditioner? Weh, memang duta Kowe ni. Memang duta. Okay, so this Kowe P-Series air conditioner, this kakak will show you. There you go. So for 16 you can get a premium And gift then later. you come back out, okay? Just experience and come back out. Okay. Alright. So Guys, kita orang bersama. Bersama dengan Duta Kowe. Duta Kowe. Kita orang ni PA pada Duta Kowe kan. Dapat sama ke dengan Pika? Sama? So, dapat menang PTI school. ya dong. PTI ke dapat Kowe lagi ke macam tak perlu bayar sebulan ke. Betul. 2 bulan pun okey. Kalau boleh nak setahun lah. Okay, so kita rasa kita nak pergi makan dessert lepas OOTD dulu. Ke mana? Kana. Hai guys, kita orang sampai Bukit Bintang. Mana orangnya? So itulah dia orang sampai dah dekat Bukit Bintang. Kita naik monorail. So sekarang ke Bukit Bintang, kita orang naik monorail kat situ ah. Kita nak pergi ke arah apatah nama tempat tu, tak ingat lah. Ada ikon lah. Tak nak try ke? Ikon pula. Icon pula. Macam nak try kan? Lah. Kita kena beli pula. Tak apa lah. Mana dapat? Nak try ke? Puding moisturizer? Ayalah, jom. Snap, share dan redeem. Redeem apa? Redeem dapat hadiah lah. Jom. Kita nak menggunakan lock yang kita ada. Apa lagi? Okay guys, we are now in Ceviche-Bar. Sebab kita akan makan Sebab kita akan makan some dessert before we going back to Shah Alam. Tada! Wow, Vi sangat kena dengan tema kedai, Vi. Is that because of you wearing hijau? Nampak lubang hidung. Tak okey ke macam ni? Haus, penat, lapar. Lapar tak? Penat. Sekarang dah pukul 7. Tepat pukul 7. Wih, kau tak perlu aku.
Jari kita tengok kat dalam. Nampak happy sangat ya? Dia lah patut orang belakang keluar. Angin dah pergi kan? Ramai pula. Okay guys, kita orang dah duduk. Bateri pun dah 23%. Now we are waiting untuk diambil ordernya. So far, ramai je orang tapi tak crowded. Dan dia sangat cozy. Cantik lah, cantik. And I like it. Jadi kita tunjuk apa yang kita orang order, okay? Okay guys, so kita orang order strawberry cheesecake bingsu size L, which is RM34 only. And this is what it look like. Kenapa dia tak nak pusing ni? Okay. Tada! Oh my god. Tak cukup nafas. Tada! Nampak menyelerakan. Air masak percuma, free flow. Tengok, like cantiknya. Jom makan. Okay, kita orang dekat Cheva. Nak try dessert. Kenapa tak bawa mikrofon? Ini kita mangga. Wah, ambil je. Nak record. Kosong dulu sebelum kita makan manis. Oh, dia dah ada cawan dah. Rasa yang kosong dulu. Betul macam wanita. Tapi dia tak minta sikit. Mungkin dia pekat dah rasa dia. So, dah habis kita berada di sini, dah makan dah. See you guys next video. Dah nak buat ending ke? Oh, we baru buat. Okay, pick up lah. Hai guys, jumpa untuk 1000 tahun lagi. Cik. Wow. Cantik tu. Oh, sebab tu lagu suka lagu tu. Sebuah lagi. Lagu sedap. Nak cepat outro. Okay, bye guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and subscribe. See you guys in the next video. Bye. Kalau kita orang masih lagi tetamu jemputan V lah ya. Jumpa korang next video. Kalau tak ada lah. Ya, betul-betul. Bye-bye. Bye, check it out. Cepat lah buat. Outro. Okay. We tak pernah buat intro.